Satu hari Saidina Umar berpakat dengan Huzaifah Al-Yamani. Kau cuba tengok cara Nabi solat malam macam mana. Dia pun berpakat jumpa Rasulullah nak ikut. Ikut pada rakaat pertama. Nabi dia solat baca surah pendek-pendek je. Rakaat pertama Nabi tahajud. Selepas Al-Fatihah, Nabi membaca surah yang paling pendek, iaitu surah Al-Baqarah. Sampai habis. Lepas tu Nabi sambung lagi sikit, yang pendek lagi, iaitu surah Ali Imran. Ingatkan lepas Ali Imran, Nabi rukuk, Nabi tak rukuk. Nabi sambung sikit je lagi. Surah An-Nisa. 600 lebih ayat. Tuan-tuan. Rakaat kedua, lepas tu baru Nabi rukuk. Masa Huzaifah Al-Yamani bercerita pada Saidina Umar, Umar excited, aku boleh buat. Tapi tengah-tengah Saidina Umar. Lepas tu Saidina Umar tanya juga, rakaat kedua Nabi baca apa? Aku mufarakah, wahai Umar. Mufarakah, tak larat, tuan-tuan. Alah, kita buat solat tasbih berapa ramai yang syahid. Rukuk, subhanallah, bam jatuh. Sujud. Tuan-tuan, puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.